Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ashki Alisha bersama rakan saya Wi Beng Hian dan Zaina Zanzabil dan Puan Munawara dari Kolej Vokasional Miri Sarawak. Kami akan berkongsi bagaimana kami meningkatkan puratan nilai grade khusus Matematik 211 pelajar sijil vokasional KV Miri melalui pertandingan matematik anjuran kami sendiri bertajuk USATN. Keputusan rasmi kursus matematik yang lepas menunjukkan PNJK yang gagal akan menyukarkan penganugerahan sijil vokasional Malaysia. 96 orang atau 54.5% pelajar gagal. Oleh itu, untuk semester 2, PDP yang interaktif dan berimpak tinggi perlu dilakukan. Standard pembelajaran peristiwa yang bergabung merupakan topik mencabar bagi pelajar semester 2 sijil vokasional Malaysia. Oleh itu, Universiti USATN diperkenankan melibatkan 19 orang pelajar program elektronik sijil vokasional Malaysia. Membantu pelajar mengukuhkan ingatan terhadap topik melalui pertandingan dan penulisan semula soalan. Memberi peluang kepada pelajar ITN untuk berperanan sebagai penganjur, meningkatkan kemahiran kepimpinan dan kolaborasi mereka. Menggalakkan pembelajaran berbentuk ulang kaji aktif melalui penggunaan semua soalan yang telah dicipta oleh pelajar sendiri. Oleh itu, 3 objektif telah ditentukan iaitu pertama, pelajar mengajukan satu pertandingan berdasarkan standard pembelajaran peristiwa bergabung. Yang kedua, meningkatkan PNJK Matematik semester 2 kepada 2.6. Dan terakhir, meningkatkan kaitkan peratus lulus matematik 70%. Ini adalah carta alih pelaksanaan inovasi sepanjang 15 minggu. Mulai dari 28 Oktober hingga 7 April, 19 pelajar teknologi elektronik mula menyelesaikan penilaian berterusan bertajuk Kebarangkalian dalam Hidup Saya. Kandungan yang telah diuji ialah 3.3 peristiwa bergabung. Dipilih kerana topik ini dianggap paling mencabar. Mula 1 November 2024, 19 pelajar teknologi elektronik mula menghasilkan lebih 160 soalan sebagai bahan pertandingan. EJK pertandingan bertajuk Cari Kebarangkalian Saya juga dibentuk. Penganjuran pertandingan melibatkan lebih 100 rakan kami. Ini semestinya mengembangkan kemahiran kepimpinan dan penulisan acara. Poster diwarkan di kelas lain untuk jemputan pertandingan. 11 November pula, pertandingan dijalankan. Pertandingan matematik berlangsung dalam solat pagi di Dewan Makan KV Miri bermula 7.15 pagi. Suasana sangat meriah dengan penglibatan aktif setiap peserta. 3 orang menjawab satu soalan. Ini merupakan hasil aktiviti setiap kumpulan. Di samping itu, setiap kumpulan juga diminta menjawab soal selidik. Selidik 132 pelajar menunjukkan 98% peserta seronok dengan penganjuran ini. 93% peserta merasakan pertandingan membantu mereka mengulang kaji topik kebarangkalian dengan lebih baik. 91% peserta juga mencadangkan pertandingan ini diadakan lagi untuk topik lain dalam matematik. (18 November pula, penyampaian hadiah kepada 15 pemenang. Ini adalah sijil pemenang termasuk sijil penghargaan kepada kami melalui pengerusi pertandingan, Rachel Chua. Laporan ini telah dimuatkan dalam Buletin KV Miri pada edisi November-Disember 2024. 25 Februari 2025, penilaian akhir kursus matematik dijalankan. Analisis rasmi pada 7 April 2025 menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Tiada lagi pelajar elektronik gagal berbanding 5 orang semester lepas, malah 68.4% mendapat A atau A tolak. PNJK menjadi 3.44. Peningkatan ini mempengaruhi keputusan 211 pelajar SVM kohort 2024. PNJK meningkat dengan hanya 9 pelajar sahaja gagal, malah 82 pelajar mendapat A atau A tolak.
Peningkatan ini membuktikan bahawa pendekatan pelajar melalui pertandingan dan penulisan semula soalan dapat meningkatkan pemahaman dan pencapaian pelajar. Kesimpulannya, semua objektif tercapai. Pertama, pelajar telah menganjurkan satu pertandingan berdasarkan standard pembelajaran peristiwa bergabung. Yang kedua, PNJK Matematik semester melebihi 2.6 iaitu 3.15. Dan terakhir, semua pelajar program ETN lulus yakini melebihi sasaran. Adalah rujukan kami. Sila imbas QR Code ini untuk maklumat lagi bergambar. Diharap perkongsian kami memberi manfaat kepada 85 buah kolej vokasional di Malaysia dalam mencapai falsafah pendidikan Malaysia dan matlamat. Pembangunan mampan keempat iaitu pendidikan berkualiti. Sekian, terima kasih.